Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dan yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih Ustaz acara majlis, tuan-tuan dan puan-puan, para ahli masjid dan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi sekali. Mudah-mudahan majlis kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak mencari keredaan manusia, semua manusia kita nak suka pada kita, jawapannya adalah mustahil. Tak ada orang 100% yang berkenan dengan kita. Ada yang menyapa, ada yang benci, ada yang meluat, ada yang rindu, ada yang benci. Sebab itu dia ada lagu dia sebut, sorry sayangku, I miss you, sorry sayangku, I hate you. Dan mesti ada juga perbezaan manusia ni, mana boleh sama mesti. Cuba tengok kita punya pakaian kita, tak sama. Cuba tengok kepada perwatakan pun tak sama. Kalau kita nak memenuhkan keseronokan, keredaan seluruh manusia, mustahil. Saya berceramah, ada orang suka, ada orang menyapa. Yang suka, yang menyapa, sama yang tak menyapa. Yang suka. Sebab itu tidaklah menjadi satu benda kepada kita yang menakutkan kepada kita, yang merisaukan kita ialah jika ada orang tak suka dengan kita. Rasulullah pun apa yang tak suka kepada Rasulullah. Tetapi Nabi Muhammad disebut oleh Allah Ta'ala, kamu hanya sebagai pembawa utusan. Rasulullah hanya sebagai pembawa risalah. Kalau orang menolak Rasulullah, kalau orang benci Rasulullah, bukan salah Rasulullah. Orang itu menolak dia. Kerana itu tuan-tuan, kita hanya mencari redha Allah. Sebab redha Allah itu satu. Manusia, kalau kita tak cari redha manusia, di Singapura di rakyatnya saja ada 5 juta. Tak tambah dengan orang Johor, mungkin dah meningkat 6 juta. Malaysia 30 juta. Tambah yang dengan warga Bangla juga semua 36 juta. Kalau kita nak bagi semua 36 juta orang rakyat suka pada kita seorang, mustahil dan susah. Tak senang tuan-tuan nak ceramah ni, nak bagi orang suka. Kadang-kadang kita serius. Kenapa kita mengaji bahawa Nabi Muhammad SAW. Ada orang suka, bagus Ustaz, serius. Ada yang menyapa, bila nak beli ngantuk gila. Bila kita berkuliah dalam bentuk santai-santai, kejap-kejap Ustaz ni buat lawak ke apa. Ada yang suka aku berkenaan betul Ustaz tu, tak keren usia aku, saya tahu je. Ada orang yang menyapa, Ustaz ini buat lawak. Di mana yang kita nak cari sekolah suka? Tak. Sebab itu saya katakan tadi, kita hanya mencari suka Allah. Sebab Allah itu satu. Bila kita mencari redha Allah, mencari suka Allah, senang. Orang benci ke, orang menyampah ke, orang suka ke, dia tak janji Allah suka. Tetapi kalau seluruh manusia suka, tetapi Allah yang satu tidak suka, itu tidak mahu.
dengan dia, tetapi Allah tidak suka kepada dia, berbahaya. Tetapi kalau manusia semuanya tidak suka, tetapi Allah suka kepadanya, sangat bahagia. Kerana apa? Kerana kita mengharapkan pada Allah Ta'ala. Saya cakap pada tuan-tuan tadi, saya sebagai penceramah, nak tarik orang supaya suka kepada saya semuanya adalah mustahil. Mustahil. Saya dapat surat, bukan surat cinta, surat layak pun banyak. Surat cinta pun banyak. Surat cinta dari penjara, daripada penjara. Ustaz, saya adalah bantuan pasal akhir. Saya dijangka di Hulu Gantung bulan 10 nanti. Boleh tak Ustaz datang jumpa saya, cakap boleh berkakak perkataan belum saya dijatuhkan hukum. Itu namanya surat cinta. Ustaz, saya dulu penyanyi rock, sekarang saya berlakon, berhenti daripada penyanyi rock. Saya suka dengan ceramah Ustaz. Boleh tak kita jadi pasangan dia? Ada sekarang ada yang benci Ustaz Nurul, Ustaz Nanang, Ustaz Selaka, ada juga. Saya peduli apa orang suka saya, orang benci saya, peduli apa? Saya tak payah susah hati. Saya tak payah susah hati kalau orang benci saya. Dan tak ada sebab bukan saya minta uang sama dia. Saya tidak minta nyawa dari dia. Saya tidak minta darah saya mengalir daripada dia. Saya tidak minta udara daripada dia untuk saya bernafas. Kalau saya pindah ke tempat lain, kalau orang Malaysia tak suka dengan saya pindah ke tempat. Jangan lupa. Kalau Singapura pun tak suka dengan saya seperti Batam. Tetapi kalau Allah tidak suka pada saya, mana tempat saya nak pergi? Kalau Allah benci pada saya, kalau Allah tak redha pada saya, mana tempat yang kita nak pergi? Ustaz boleh pergi ke bulan, Ustaz? Bulan hak siapa? Ustaz boleh pergi ke matahari, mati di sana. Ustaz boleh pergi di planet lain, Ustaz. Planet lain pun luas. Planet lain pun siapa punya, bukan ke Allah yang punya. Sebab itu kita kena susah hati, kita kena sedih, kita kena takut. Kalau Allah benci kepada kita, kalau Allah tidak redha kepada kita. Ustaz, siapa yang Allah benci? Siapa yang Allah tak suka? Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan-golongan yang Allah benci. Siapa yang Allah tak suka? Ada 3 golongan. Siapa golongan itu? Golongannya golongan lagi sebulan. Syaban. Habis Syaban, dia masuk Ramadan. Maka nak tengok kita ini Allah suka atau Allah benci, tengok bulan Ramadan. Nabi sebut siapa-siapa yang bertemu dengan Ramadan dan masuk di dalam bulan Ramadan dan keluar daripada Ramadan dalam keadaan tidak mendapat keredaan Allah, tidak mendapat keampunan Allah, tidak diampunkan dosa-dosanya, maka orang ini adalah orang yang binasa, orang ini adalah orang yang celaka, orang ini adalah orang yang sangat rugi, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya tuan-tuan, Ramadan sudah hampir. Masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan Allah benci, tidak mau bertaubat, dalam keadaan berdosa, masuk dalam bulan Ramadan sampai masuk dalam bulan Syawal, masih lagi tidak mendapat ampunan daripada Allah, tidak bertaubat daripada segala dosa dan kesalahan. Orang macam ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam bulan Ramadan wajib puasa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Istimewa yang tuan-tuan, wajib. Bulan lain tak wajib, bulan Ramadan saja wajib. Tuan-tuan cuba tengok di atas hutan saya ni, pokok bunga yang banyak dihias. Tengok semalam saya ceramah di masjid,
Aliman semalam banyaknya taman pokok untuk cantik. Tengok di langit menawan dengan bulan dan bintang. Tengok apa-apa bulan atas, bulan yang bawah. Jadi cantiklah keduduk. Ya, ada keduduk unik, ada keduduk barilah, jalan-jalan semua. Abang-abang sekarang cantik lah. Saya di Sombong ni baru beli buat sebagainya. Dicari kat kedai dia, saya tak Sombong oning. Bukan oning ustaz, awing. Oh, bacanya macam oning kan. Itu belajar di ustaz, tak nampak tuan. Awing di oning, baru pasal oning tu yang dekat rumah. Tuan-tuan, ini perhiasan yang abang-abang pakai sekarang ini, khusus dan takut ini, ialah perhiasan. Perhiasan bumi, perhiasan darat, perhiasan langit, perhiasan. Ramadan adalah perhiasan kepada 12 bulan. Dalam bulan ini Allah Ta'ala kata apa kepada kita? Wajib berpuasa. Dalam bulan ini Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Turunnya Quran dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini Nabi sebut apa? Ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga. Dalam bulan Ramadan ini rantai kepada syaitan, kepada jin-jin jahat, semua yang dirantai. Dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, pahala sunnah dan pahala wajib digandakan berpuluh-puluh kali ganda. Banyaknya pahala dalam bulan Ramadan. Sekarang disebut man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa elok-elok, siapa yang puasa baik-baik, Allah Ta'ala hapuskan dosanya. Subhanallah. Saya tadi pagi tak sembahyang subuh, tak tahu nak buat apa. Duduk orang tua. Ada isteri boleh tak buat. Ni duduk orang tua boleh buat apa. Nak cari keputusan pilihan raya di Sarawak. Untuk siapa menang atau kalah. Boring pula. Buka saya YouTube cari drama-drama. Tertekan lagu Hindustan. Lagu Hindustan dengan lagu Melayu tak asli. Hitam manis yang hitam manis, pandang tak jemur, pandang tak jemur. Pokoknya itu lagu Hindustan. Jadi lulus tak lupa masih tahu. Bila saya tengok tak lulus tak lupa. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, keadaan kita, dosa kita banyak. Bila saya kutip lagu, ada satu lagi Hindustan, ada satu lagi lagu Melayu. Lagu Melayunya, tiada terkira korban yang ku berikan, korban berupa budi dan jasa Cimanja. Itu arah sini datang Majais. Saya tekan lagu Majais. Lagu itu saya suka. Apa lagu dia? Berkali sudah air datang meluap pasir, namun pantai tetap jua kan belum. Keringlah sudah kini air mata mengalir, namun sampah yang di mata tak jua hanyut. Saya dah sebut pasir tu. Jadi ceritanya daripada hitam manis. Saya nak sebut tentang pasir. Di pantai ada pasir, di sungai ada pasir, di mana-mana ada pasir. Yang ini yang Imam Syafi'i sebut, dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa kita macam pasir di pantai, punya banyak dosa kita.
Dosa kita agak-agak tak tutup aurat. Kalau sekarang duduk sebaik ubat, letak ubat tak apa. Dosa kita muda-muda dulu, abang-abang naik motor Vespa pakai 10 minit, sejak balik umrah kita pergi rumah. Itu dosa kita. Belum lagi dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa lidah, dosa perut, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan. Banyaknya dosa. Kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan banyak dosa, dan kita keluar daripada Ramadan dosa tak terhapus. Celaka kita. Sedangkan Nabi sebut bulan Ramadan ini bulan penghapusan dosa. Dosa dipadam, keluar nanti bersih, nama dia fitrah. Macam abang-abang yang baju warna putih, fitrah putih bersih. Sepatutnya keluar daripada Ramadan putih bersih, tetapi tetap keluar dalam keadaan hitam kotor. Sebab puncanya ialah kerana tidak menyambung silaturahim. Kita masuk Ramadan dalam keadaan putus silaturahim, dengan kakak gaduh, dengan abang tak cakap, dengan jiran tak bertegur, dengan satu jemaah tak nak salam-salam, tapi duduk di masjid tak bersalam, salamnya tak nak. Bila kita kata kau tak pergi dengar ceramah ke, kirim salam, kata dia. Salam juga. Kau tak nak pergi kenduri rumah dia ke, bukankah dia jemput kerja kahwin dia dekat Dewan sana? Tak payah, kirim salam. Tetapi kita masuk dalam bulan Ramadan, tapi kita tidak ngam. Yang ini yang kita takut. Banyak orang sampai habis Ramadan, sampai masuk hari raya masih belum cakap. Sepanjang bulan Ramadan dia tak ziarah mak dia, dia tak balik rumah mak dia, dia tak berbuka rumah bapak dia. Sebab bergaduh itu hari. Mak tanya kau tak balik ke? Dia mak telefon tak nak jawab, bapak SMS tak nak jawab. Berbukalah rumah ayah, hari ni mak masak special untuk kau. Tak jawab, kecil hati kononnya. Tiap-tiap hari buka di kedai, tiap-tiap hari buka di hotel. Tak bawa pun mak, tak teringin pun nak balik tengok mak. Orang macam ni walaupun dia puasa sampai kering perutnya, walaupun dia berpuasa sampai lembek dia tuan-tuan, orang inilah yang disebut kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tak nampak apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Sebab tidak wujud silaturahim, tidak wujud muwafaqat, tidak wujud kasih sayang, tidak wujud sifat kebersamaan. Jadi kita ada sebulan lagi sebelum Ramadan. Ayo, jom kita sambung silaturahim. Saya orang Singapura ni kasih sayang yang kuat. Saya pergi ceramah di Sabah, kasih sayang orang Sabah juga hebat. Sama-sama dia orang cukup buat aktiviti. Begitu juga dengan Sarawak. Walaupun dia Bidayuh, walaupun dia Dayak, walaupun dia Iban, walaupun dia Melanau, walaupun dia Cina, walaupun dia Melayu, tetapi kekuatan perpaduan mereka sangat hebat. Ini yang saya dapat dua negeri di Sabah dan Sarawak. Sebab itu bila saya ceramah di Sabah perempuan, tak boleh buat dalam masjid, dalam surau tak boleh buat, dalam masjid tak boleh buat. Sebab tak muat. Bukan dilarang, tak muat. Kalau buat juga, pecah itu masjid. Kena buat di sepadang, kena buat di stadium, kena buat di dataran. Kenapa yang ramai datang Ustaz? Bukan orang Islam saja yang datang, orang bukan Islam. Saya buat ceramah di Kufah sana. Ketua polisnya orang bukan Islam. Pemimpin-pemimpin kawasannya pun bukan orang Islam. Tapi bila saya selamat dia orang, bila saya berselamat dia orang terus kali duduk selamat dengan saya dah betah. Bukan Islam, tapi begini lengok-lengok selamat.
orang bukan Islam kita baik, kenapa sesama orang Islam kita tidak boleh baik? Macam mana Allah Ta'ala nak menerima puasa kita, tarawih kita, sahur kita, sedekah kita, jamuan noreh kita, jangan berbuka puasa kita kalau dalam keadaan kita memutuskan silaturahim. Dalam keadaan kita masuk dalam bulan Ramadan, dalam keadaan kita tidak bertaubat lagi daripada dosa. Tuan-tuan, memang kita sangat baik. Mulut kita baik, lidah kita baik. Tapi yang sekarang yang jahat tangan. Jari ini yang jahat. Macam-macam ditulisnya dalam Facebook. Saya baca satu Facebook, satu budak Hindustan. Bila kejadian helikopter baru ini lepas Israel. Dia tulis dalam Facebook dia, kenapalah tidak Najib yang jatuh? Itu soalan. Kenapalah tidak Najib yang berada dalam helikopter itu? Ini saya gunakan sebagai budak Hindustan. Jangan katakan kau bukan nama Najib. Nama siapa pun kau tidak boleh tulis, walaupun dia bukan Islam sekali. Kenapalah tidak ada Muhammad dalam helikopter itu? Pun tak boleh. Kenapa tidak ada Michael dalam itu? Pun tak boleh. Apatah lagi saudara kamu yang sesama Islam. Ada kita minta maaf? Tak. Engkau masuk dalam bulan Ramadan, nawaitu saum Ramadan. Engkau masuk dalam bulan Ramadan, usalli sunnat tarawih. Engkau masuk dalam bulan Ramadan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Oh, bagus betul engkau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadarus Al-Quran. Inilah zakat saya. 8 dolar menggantikan beras untuk zakat fitrah tahun ini. Banyak yang amalan yang engkau buat dalam bulan Ramadan, tetapi engkau tidak minta maaf pada orang yang kau umpat. Macam mana engkau nak dapat pahala? Mana nak letak zakat engkau, mana nak letak fitrah engkau, mana nak letak tarawih, mana nak letak tadarus, mana nak letak pahala sedekah kalau engkau fitnah orang? Mana nak letak? Dalam satu masa bertarawih, Allahu Akbar, amin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dalam masa yang sama kau maki orang, haram jadah, celaka, bagi, sial, bodoh. Asam marah sebut nama binatang. Asam marah itu sebut nama binatang. Lembu, babal, babi. Macam mana kita nak diterima semayang? Dalam semayang, alhamdulillahirabbil alamin. Di luar semayang, bodoh, babi. Kenapa akhlak di dalam solat tidak dibawa akhlak di luar solat? Cuba tengok akhlak dalam solat, bahasanya sopan, bahasanya baik, tutur katanya manis. Kemanisan, kesopanan, kebaikan itulah dibawa di luar. Itulah yang dikata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ini dapat mencegah kamu daripada buat jahat, daripada buat munkar. Tetapi tidak, sembahyang baik, sujud baik, berzikir baik, bertasbih baik, tetapi di luar solat tulisan jahat, kata-katanya fitnah, kata-katanya mengguris perasaan orang lain, menebarkan sifat saling membenci, memprovokkan benda-benda yang jahat. Orang macam ini tuan-tuan, walaupun dia khatam 3 kali Quran sepanjang Ramadan, pahalanya nak letak di mana? Yang ini yang saya takut. Abang-abang lepas saya ni baik-baik. Abang-abang lepas saya ni tak ada minum arak. Setitik arak diminum 40 hari amalan ditolak. Kalau satu botol, kalau satu botol berbaribu titik, darah 40 hari sampai mati tak diterima yang mana. Kita tak minum arak. Apa-apa lepas saya ni pun tak minum todi. Abang-abang lepas saya ni tak rogol orang. Tak ada nak rogol orang pun. Nak rogol apa ustaz?
yang dia rumah betul. Tak ada buat aku Ustaz. Itu tengok saja. Abang tu salah tu ada lah sikit macam mana. Asyik angkat jatuh. Asyik jatuh angkat. Tak rogol orang aku Ustaz. Yang mana faham, faham. Tak faham juga. Yang tak faham, tanya yang faham. Kita tak merobak orang. Tuan-tuan tak menyambung. Kita baik. Tabung masjid kita tak rompak. Kita tak meragut. Tambah-tambah dengan polis Singapura. Cekap. Nak lari ke mana? Tuan-tuan merompak di Singapura. Nak lari ke mana? Dia cakap. Sejauh dua dapat lari dapat. Tetapi dosa yang kita buat ialah dosa lidah. Yang lumpuh, dia tak jahat. Yang lumpuh baik. Tangan lumpuh, kaki lumpuh, badan lumpuh. Tapi mulut tak lumpuh. Duduk di atas katil. Mulut tak lumpuh. Kipas dia tak pasang. Dia panggil anak dia. Aiman, tolong orang kejap kipas ni, panas ni. Kejap lepas. Kejap bodoh. Lumpuh tu sempat panggil orang bodoh. Nanti dia panggil pula isteri dia. Lihat, mananya bubur, mananya kanji, aku lapar. Abang, saya sedang masak di kejap. Masak lembab, bengang, lembu. Dia panggil isteri dia lembu. Isteri sambil duduk mengacau kanji. Lembu, dia lembu. Isteri dosa, suami dosa, kita serupa. Inilah dosanya tuan-tuan. Dosa inilah yang kita nak. Kita minta pada tuan-tuan, jom kita minta maaf. Minta maaf. Kita masih ada mak, masih ada ayah. Ulurkan tangan, minta ampun. Wahai bunda, duhai ayahanda, dengarlah rayuan anda yang jauh di mata. Tanpa ku sedari air mataku mengalir. Minta. Jangan harap Allah terima solat kita. Jangan harap Allah terima ibadat kita kalau kita lawan dan berhaka pada bapa kita. Jangan harap kita dapat pahala daripada tarawih dan puasa kita nanti kalau kita mengumpat orang, memfitnah orang. Pahala yang kita dapat terhapus begitu saja dan diserahkan kepada dia percuma. Letih tuan puasa, tapi pahala tak dapat. Berhati-hati jangan termasuk dalam orang yang celaka. Sebab tu saya seronok tuan-tuan di Singapura yang tak ada mesej-mesej, tidak ada blog-blog, tidak ada Facebook yang memburuk-buruk orang. Sudah setengah tempat Allah Akbar. Dia potong kepala orang, dia cantum dengan kepala badan orang lain. Dia fitnahnya orang. Macam mana nak minta maaf, macam mana nak minta ampun. Tapi bila datang puasa, dia puasa elok. Datang Ramadan, dia tarawih elok. Tapi tetap tidak ada nilai di sisi Allah. Sebab kita menjauhkan, kita tidak bersatu, kita tidak bekerja sama, kita bermusuh sesama-sama sahabat kita, jiran kita, jemaah kita, orang-orang yang seagama dengan kita. Yang kedua, siapa manusia yang celaka? Manusia yang binasa, yang Allah benci, yang Allah tak suka. Anak-anak yang derhaka kepada mak bapak. Orang yang ada mak, orang yang masih hidup bapa, tapi kedua-duanya diabaikan. Sedangkan Allah berfirman, wabil walidaini ihsan. Jaga, berbuat baik kepada mereka berdua. Kita ada ibu bapa, tapi kita sakitkan hati mereka. Kita ada ibu bapa, tapi kita tak hormat mereka, tak bela mereka, tak menjaga mereka, tidak memelihara mereka.
ke hospital seorang-seorang, tak dihantar. Bila sakit, dibiarkan mak ayah dia seorang-seorang, tak dirawat. Malah tidak ada perasaan ingin jaga mak, tidak ada perasaan suka dengan mak ayah. Bila mak ayah datang ke rumah dia, dalam hati tertanya-tanya, bila orang tua dia nak balik. Bila mak bapak dia sakit, dalam hati tertanya-tanya, bila orang tua dia nak mati. Yang ini dia berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat dia berjalan masuk dalam kota, dan dia melihat seorang perempuan, gadis, anak gadis, memikul seorang laki-laki yang tua. Bayangkan anak perempuan, anak gadis, anak dara memikul laki-laki yang tua. Pikul di atas belakang. Orang-orang kampung saya sebut naik pokok, naik gendong. Sayyidina Umar tanya, hai anak, apa saya susah-susah kau dukung orang tua tu? Dah lah kau perempuan, dia laki-laki pula, kau dukung pula sikitnya bukan. Dia kata, ini bapak saya. Ada tu kenapa kau dukung? Bapak saya ni nyanyuk. Kalau dia nak makan, dia menangis. Kalau dia nak main, dia menangis. Dia jadi macam budak-budak. Jadi saya tak nak dia menangis, saya tak nak dia susah. Saya bawa ke mana saya pergi. Dia nak saya bagi, dia minta saya bagi. Sebab tu saya dukung dia. Masa tu tak ada wheelchair. Kata Sayyidina Umar, kamu ni sangat bagus. Kata budak perempuan tadi, mudah-mudahan apa yang kau cakap tu betul, wahai Tuhan. Tetapi apa yang kau cakap pada engkau, aku belum baik. Belum baik lagi. Sayyidina Umar tanya, kenapa kau cakap kau belum baik? Mana ada orang hukum bapak macam ini, hulu ke ini dah lupa perempuan? Kata budak perempuan tadi, bapak saya memelihara saya, bapak saya mencita-citakan saya, bapak saya bagi makan saya, bapak saya jaga saya daripada kecil sampai saya dewasa sekarang. Bila saya sakit, dia tidak tidur malam berjaga saya. Bila saya sakit, dia tidak tidur malam kerana menjaga saya. Sekarang saya kembali balik macam bapak saya. Saya jaga bapak saya suap bapak saya mandikan bapak saya dukung bapak saya, bagi makan bapak saya. Tetapi dalam hati saya, bila bapak saya sakit, saya selalu bertanya, bila orang tua dia nak mati? Yang ayah dengan mak, kalau anak sakit, mak dan ayah tadi akan berubat anak dia. Kalau ada buah pinggang lah bagi. Kalau ada hati-hatilah didermakan pada anak. Dia takkan cakap, bilalah budak dia nak mampus, bilalah budak dia nak mati. Dia tak cakap. Tapi berapa banyak anak-anak bila mak bapak sakit, bergaduh adik-beradik. Abang pergilah ke rumah kat hospital, saya dah seminggu. Abang lah giliran pula. Kau tahu lah abang ni sibuk. Kau jagalah. Abang petang-petang abang balik ofis, kau pergi nak tiara jaga. Abang ambil dah cuti seminggu. Mana boleh ambil cuti apa-apa hanya je lagi. Aduh, gaduh-gaduh. Yelah abang, untuk mak abang korban sikit. Orang tua dia pun time-time ni dah sakit pun. Orang tua ni time-time inilah nak sakit pun. Ini bahasa anak. Dah tunggu seminggu, tak mati juga mak tadi. Lihat pula yang namanya pun. Lihat pula dia kata-kata. Orang macam inilah yang benci oleh Allah Ta'ala kepada dia. Tuan-tuan tak takut kan tuan-tuan? Kita ni dibenci oleh Allah. Pijak bumi, bunyi laknat. Sedup udara, udara laknat. Berjalan di bawah langit, langit awan burung melaknat. Berjalan di atas laut ikan melaknat. Dilaknat kerana apa? Kerana menderhakai mak bapak. Tuan-tuan, menderhakai mak bapak bukan macam si tandang, semata-mata. Dia cerita si tandang, si Samsudin dengan Sarimah, dengan Nur Mahir. Di Samsudin jadi tanggang jadi nakoda, jadi menantu raja.
Bila sampai di kampung mak dia datang, naik sampai, bawa pisang salai. Mak dia di rumah dia, tanggang anak tu, ini pisang salai kegemaran kau nak? Tu tidak ada mak seperti kau. Mak sudah mati, kata Cik Samsudin. Sampai hati kau katakan aku sudah mati tanggang. Ini mak kau tanggang. Ketanda siapa kau itu ketanda jijik sangat. Adina melihatnya. Mak isteri mak isteri. Lala dia ambil isteri, ditolak aja mak. Pengamal, tolakkan perempuan ini kalau benci untuk melihat. Dia ambilnya kayu, dijolok di rumah dia, bum, jatuh dalam laut. Masa dia naik tuan-tuan, rumah dia dengan comot, dengan rambut uban. Bila jatuh dalam air laut, rumah dia bangun, uban dah habis, pergi hitam rambut dia. Mana faham? Solehkan je juga. Sanggup tidak mengaku mak sebab malu pada isteri, malu pada kawan, malu pada bos, malu pada orang-orang hebat. Mak kita kata bukan mak. Kadang-kadang disorokkan mak dia jauh-jauh. Bila dia nak buat passion, dia cakap dekat mak dia, mak, malam ni ada kawan-kawan saya datang ke rumah. Dia datang nak bincang sikit, ada bisnes sikit. Jadi mak dia keluar lah. Mak duduk je dalam bilik. Kenapa mak tak boleh keluar? Mak pun nak kenal kawan-kawan kau. Tak apalah mak duduk je dia. Malu dengan mak. Sedangkan itu adalah ratu lagi. Itu ratu. Ibu engkaulah ratu hatiku. Ratu hati kita. Dia yang bela kita, dia yang ngasuh kita, dia yang jaga kita. Derhaka pada mak bukan umur mak. Memadailah menderhakai kepada ibu bapa apabila kita meninggikan suara, wala tanharuma. Meninggikan suara. Adik-adik yang datang hari ini, jawab panggilan mak lebih rendah daripada suara mak. Hafiz, kata mak, dia mak. Dia bukan boleh menjerit. Hafiz, apa? Salah. Hafiz lari datang dekat mak. Saya mak. Itu maksudnya merendahkan suara daripada ibu. Itu apa maksud? Pergi bercakap dengan mak. Bukan minta tolong mak, panggil mak dengan jauh-jauh. Mak tingkat atas, kita tingkat bawah. Mak, mak, mak mau jawab apa? Turunkan bantal. Okey. Mak tu lemboi je bantal. Itu mak kita ratu. Kita kalau dengan isteri raja, dengan isteri sultan, apa kita buat? Isteri sultan nama apa? Sultanah, maharaja, maharani, permaisuri. Oh, kita hormat. Baik tuanku, baik tuanku, ya tuanku. Padahal ini bukan mak kita. Tapi kalau dengan isteri orang lain, isteri orang besar, ya, yes madam, yes madam. Tapi dengan mak, apa? Sedangkan mak itu ratu kita. Banyak orang silap tuan-tuan. Kita rasa kita belah mak kita, tapi kita tak belah sebenarnya. Kau ada mak? Ada. Aku jaga mak aku. Abang-abang aku tak nak jaga, aku dah jaga. Kita pergi rumah dia, kita tengok mak dia di bilik belakang, sebelah stor. Kadang-kadang bilik stor tu, lepas tu rumah itu akan balik kabur, mak aku di sini. Belakang tu ada anak yang bela mak, dia tidak izinkan mak dia keluar daripada bilik. Hanya duduk dalam bilik dia. Dia pasang aircon satu, dia buat tandas, ada TV pula, dia pasang pula CD, di CD player boleh buku drama sarkazim. Mak suka sarkazim kan? Tiap-tiap hari kau tak kasih bodoh. Konon-kononnya dia suka, mak saya minat sarkazim. Tiap-tiap hari saya pasangkan CD tu.
Dah termuntah orang tu. Mak kita manusia, dia bukan kucing. Kucing pun kalau kita sangkarkan dia rusing. Burung kalau kita sangkarkan burung pun menyampah. Ya ini yang Abdullah Cik buat. Wahai kau burung dalam sangkar. Tak seronok. Mak kita ni orang, bawa dia berjalan. Apa mak kita suka? Masjid. Ambil kursi, ambil kereta, bawa mak jalan ke masjid, tolak. Apa mak suka? Tu, naik roda juga sini. Apa? Singapura? Ya. Kalau boleh pesan ke operator dia bila mak saya sampai tak puncak, stop sekejap. Saya gaya-gaya apa tu. Mak kita nak berjalan, mak kita pun tak seronok. Yang dikatakan anak yang berharta itu apa? Bukan dia belasak mak dia. Cukuplah dia bercakap dengan bahasa yang menghiris. Wa qul lahum qawlan karima. Allah pesan pada kita, cakap bahasa yang mulia dengan mak. Cakap bahasa yang mulia dengan mak. Mak cakap, Leha, engkau kena hormat suami kau. Mak tengok engkau ni cakap kasar dengan diri. Tak elok Leha. Mak pun dulu dengan ayah. Saya jadi ingat. Nampak? Ni anak dah. Mak dulu pun masa ayah hidup, mak kasar juga. Sekarang saya kasar dengan diri, mak bising. Kita sama lah mak. Itu bahasa yang mengiris perasaan mak. Kan mak dah minta ampun dengan suami mak, dengan ayah kamu. Mak dah minta maaf. Lepas ni saya pun minta maaf dengan diri itu, usah. Mengiris perasaan. Mak tegur, Siti, kenapa dulu mak pakai skirt? Pakailah tutup aurat. Tak elok mendekatkan aurat berdosa. Mak dulu, saya tengoklah gambar-gambar mak lebih dari saya, mak. Saya tengok gambar mak dulu, dia ni semacam. Itu perkataan yang mengiris. Mak tinggal dengan kita, bapa tinggal dengan kita. Tiba-tiba kita cakap, mak tak nak pergi rumah Kak Long. Ayah tak nak pergi rumah Kak Long. Jangan tanya macam itu. Jangan kita cakap satu perasaan, satu perkataan yang menjadikan mak terasa, bapa terasa menitis air matanya. Maka bila menitis air mata mak dan ayah kerana kita, kecewa dengan kita, pada saat itu Allah sudah benci pada tuan-tuan. Allah sudah melaknat pada tuan-tuan. Tidur dilaknat, semayang tak diterima, puasa ditolak, zakat ditolak, haji sia-sia. Sekalipun kamu lawan kepada dua orang ini, kamu adalah orang celaka. Allah benci. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga, manusia yang celaka ni siapa? Manusia yang bila disebut kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang rugi, manusia yang binasa bila disebut kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada langsung perasaan untuk membesarkan, menyayangi, mengasihi, malah membalas selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang Allah benci sangat kepada kita? Yang tak sayang pada Nabi Muhammad, yang tak cinta pada Rasulullah. Sebab kita tidak pandai menghargai cinta manusia. Apa-apa cinta pada boyfriend, sayang sangat-sangat, sayang sangat-sangat cinta. Ini cinta pertama saya, Ustaz. Saya cinta sangat-sangat pada boyfriend saya. Akak sekarang dia lama cinta? Ya, saya dia lama cinta, Ustaz. Apa yang akak buat dengan boyfriend akak?
Cuba cerita. Kita macam semalam malam tadi kita lewat sikit balik Ustaz, kita jalan-jalan semua, tengok wayang, ada apa dengan cinta, apa ada cinta dalam cinta. Lepas tengok wayang, kita tengok wayang pula. Oh gitu. Oh tu cinta lah. Ya. Oh tu cinta kau pada Pak Urung kau, cinta Pak Urung kau pada kau. Masa pergi tengok wayang buat, oh dalam panggung kita pegang-pegang, kita tepuk-tepuk, saya suap dia suap saya. Itu bukan cinta, itu dosa. Cinta sesama kita belum tentu membawa pahala. Abang-abang cinta pada isteri abang, saya sayang sangat. Saya memang dengan isteri saya dia minta apa tu saya bagi Ustaz. Hari itu dia bergaduh dengan mak dia. Saya cakap dekat isteri saya, tak apalah Leha, kau buang mak kau pun tak apa, abang sayang dengan kau Leha. Oh tu cinta abang pada isteri abang sampai memutuskan silaturahim dengan mak dia. Itu bukan cinta abang, itu menumpah neraka. Ada orang yang cinta kepada diri sendiri, cinta kepada diri kita sendiri, tapi dalam masa yang sama masih buat jahat. Allah berpesan, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan buat bergaya merosakkan, tapi kita masih hisap dada. Engkau sayang pada diri kau, sayang, tapi hisap dada. Engkau sayang pada diri kau, tapi masih lagi makan, ambil pil, ambil ekstasi, ambil jamu. Itu bukan sayang. Kita tidak pandai menghayati, tidak pandai membalas cinta. Dan cinta kita kepada makhluk Allah belum sampai tahap 100% berkorban yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi Nabi Muhammad SAW, dia sayang kepada kita lebih dari apa yang kita sayang kepada orang lain. Nabi Muhammad dia sayang pada kita. Mana pernah Nabi Muhammad ajar kita buat jahat? Abang-abang sayang pada isteri. Berapa banyak suami-suami yang mengajar isteri dia buat jahat. Selesai akad nikah di masjid, pakai tudung lelaki, gaun putih, akad nikah di masjid. Malamnya tudung dikawin dekat dengan dewan, dekat dengan hotel. Datang tata rias, datang guru makeup, tudung dibuka, rambut dibiarkan, sini merah, hitam, biru semua, macam traffic light. TV ni macam es krim wall. Suami cakap pada isterinya, cantiknya isteri abang, cantiknya, pipi bau dilayang, alis matanya lentik, sekali mata memandang, hati tertawa. Cantiknya. Kemudian dia pun pimpin tangan isteri dia pegang rumah setelah dia masuk dalam dewan. Orang pun tepuk tangan selamat pengantin baru. Benjis dipilih, ditepungilah tawa beras kunyit, ditabur disiram si air mawar. Sambil berjalan, isteri tanya pada suami dia, abang sayang dekat saya tak? Sayang sangat-sangat. Sayang sangat-sangat, tapi membiarkan orang lain melihat istrinya, melihat auratnya. Itu bukan sayang, yang membawa kepada syurga. Tapi kak yang dia dapat til jannah. Semoga perkawinan sampai syurga apa? Nabi Muhammad dia sayang kepada kita, dia nak bawa kita ke syurga. Dia tak membawa kepada neraka. Ini sayang. Kita sayang sesama manusia dalam dunia. Sayang sangat-sangat. Pap, pegang tangan abang, I love you. Kita sehidup semati lah. Betul-betul mati dulu, mati lemas. Lalu subah mati semua. Di hari kiamat
Masa mati tengah sekubah, suami seluar pendek, isteri seluar pendek, baju ketat terjun bum dengan sekumpulan pelancong dari Jerman. Mati isteri. Bila sampai di hari kiamat, Allah tanya, engkau mati di mana? Mati dengan sekubah. Engkau pakai apa? Kita pakai shot. Suami pun shot. Mati kena shot elektrik. Orang yang tak berulang elektrik mati saya dia. Kenapa kau pakai shot? Suami suruh. Saya tak salah, saya nak pakai tutup aurat. Suami kata bayar nanti berat lemas dalam laut. Kau pakai shot senang lompat. Saya tak salah Tuhan, suami saya salah. Apa pula? Suami dia. Aku suruh kau pakai, kalau aku suruh kau tak pakai tak jadi. Apa yang paksa saya? Apa yang suruh saya pakai? Bergaduh di hari kiamat. Cinta lebih besar. Tetapi Nabi Muhammad cinta kepada kita, dia tak ada gaduh-gaduh dengan kita. Dia tolong kita. Dia tolong kita, ya Allah, bagilah syafaat pada hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia ya Allah. Itu cinta. Mana ada orang di hari kiamat pahala dia nak bagi percuma ke orang. Sampai di hari kiamat isteri dengan suami sebelah-sebelah Tuhan. Duduk menghadap Tuhan. Duduk sebelah menghadap Tuhan. Ada suami cakap, abang, sayang pada engkau lemah. Ambillah pahala kamu ke muka. Kita kan kasih dari syurga. Tak akan ada tu. Tak akan ada. Yang akan jawab, ini pun tak cukup untuk aku pun nak bagi pada engkau. Suami tak tolong isteri, isteri tak tolong suami, anak tak tolong mak bapak tak tolong anak. Yang tolong kita pada masa itu ialah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba kita bila disebut nama Nabi tak jawab. Bila disebut nama Rasulullah tak seronok. Bila disebutkan perayaan Maulid kita benci. Kita menyampah. Itu sambutan apa di masjid? Maulid. Tak habis Maulid. Nabi tak buat, kita buat. Allah. Engkau benci pada orang yang nak tolong engkau. Engkau benci pada orang yang telah menolong. Nabi Muhammad menolong kita juga dengan Islam. Nabi Muhammad menolong kita menyampaikan Islam. Sampai Islam pada kita. Kalau tak Islam tak sampai dengan kita, tuan-tuan, agak-agak tengah hari nanti, tuan-tuan, makan tengah hari dah. Agak-agak lau pun tuan-tuan nak makan tengah hari. Masak mewah. Biawak. Biawak masak mewah, bulu-bulu masak, dada. Kucing masak sup. Ini apa dia? Ini rasa roasting. Rasa roasting dia pegang dulu tadi. Apa nak jadi? Tapi Islam datang kepada kita, dia beritahu yang ini haram, yang ini halal, yang ini boleh, yang ini tak boleh. Siapa yang beritahu? Nabi Muhammad. Maka dengan sebab itu kita kena kasih pada Rasulullah SAW. Tetapi kalau dalam jiwa kita benci Rasulullah, tak sayang Rasulullah, tak suka Rasulullah, benci kepada apa yang kita buat, selawat benci, qasidah benci. Ada buat-buat yang benci dengan tim qasidah. Tak habis-habis qasidah. Jadi bagaimana nak qasidah? Daripada Justin Bieber ini, daripada Selena Gomez ini. Yang Selena Gomez itu tak benci lah. Yang qasidah kau benci. Pelik manusia ni. Tapi sungguh di kepala, ketayak di kepala, jubah di dalam, dan benci dengan benda yang memuji Rasulullah. Benda yang menyemarakkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Patutlah orang ini dibenci dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dalam bab kita ingat Rasulullah. Cuba tuan-tuan pergi ke Mekah. Orang Arab dia kata, dia kata sikit punya haid Mekah. Sikit
Kik punya hal ni perangai parah. Tersilap ambil jubah di lobi. Gaduh, pom salah. Bunyi hom kereta. Pom itu panggil marah. Tetapi bila kita pergi dekat dia, sallu ala nabi. Terus sallu ala nabi. Allahumma salli ala nabi. Lulus. Habis, tak nak simpan dalam hati. Sebut je nama Nabi Muhammad, habis. Orang Melayu ni pula lemah lembut, sopan santun. Nak lalu depan orang dulu, nak masuk tandas pergi salam. Oh, sopan betul. Mana ada orang boleh sopan dalam dunia ni Melayu, orang Melayu. Tenggu angkat tangan, potong kereta angkat tangan. Baik betul orang Melayu. Tetapi bila kalau dah bergaduh, sebutlah tunggu takkan baik. Sudahlah mak, maafkanlah dia. Tak nak lagi. Sudah benda sikit-sikit dengan besar. Mungkin besar pada baca. Mungkin kecil pada baca tu besar. Sudah benda kecil. Sambunglah kalau dia dah bagi salam jawab, dia dah beri tangan, sambunglah. Pakcik, kalau hati sudah letak, saya boleh maafkan dia. Tapi nama kata nak baik macam dulu tak ada pakcik. Itu bangsa Melayu. Tak percaya dia orang Muslim. Ingat, tak ingat juga. Kita usia hadir dulu. Muslim Pak Palau Tarik Medan dengan Nurdin Ahmad. Dama, aku ada hajat besar dengan kau Dama. Sebelum Pak Malau menyatakan hajat Pak Malau, saya juga ada hajat saya dengan Pak Malau. Apa hajat kau Dama? Saya nak balik faham Pak Malau. Kan Pak Malau pujuk dia, sudahlah Dama, kau tinggal saja di Mesir ni Dama. Telah dia perahu boleh dari Pak Malau. Belajarkan lurukan. Sudahlah Dama, aku mohon ampun kepada engkau Dama. Sedangkan Nabi ampunkan umatnya. Itu Nabi Pak Malau. Saya kena awal Pak Syafallah pergi sana siap berpantun. Siap berpantun. Kajang Pak Malau, kajang Mahmud dagang Pak Malau, itulah orang kita. Kadang-kadang hak jadi bergaduh panjang-panjang ni, golongan yang mengajak jadi agama. Ustaz sama ustaz habis ceramah tak nak cakap. Padahal waktu ceramah marilah kita berbaik-baik. Bila bergaduh dia berceramah habis baik. Agak mulu nak sambil bin madrasah nak pusaka mu'alim tak perlu naik kitab. Apalah tak perlu. Kamu suruh orang buat lain tapi kamu lupa. Di mana kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu tuan-tuan dah, kita dah masuk Syaban. Kita dah nak pergi pada Ramadan. Balikkan silaturahim, rapatkan saf. Tidak ada perasaan dosa simpan dalam hati terhadap orang lain. Tidur malam kita lena. Aku tidak ada dosa, aku tak buat dosa dan aku maafkan semua dosa orang lain kepada aku. Sama ada dia minta maaf atau dia tak minta maaf, kita maafkan dia. Tuan akan jadi orang yang sejahtera. Tuan akan jadi orang sejahtera. Senyum di bawah. Jangan simpan dalam hati, jangan simpan dalam otak. Walaupun dia pernah menyakitkan hati kita, dia hulurkan tangan, ambil. Dia minta maaf, saya terima. Dia memberi, saya terima. Dia jemput, saya datang. Dia bagi salam, saya jawab. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sebut 3 amalan yang menaikkan darjah. Nombor satunya ialah sebarkan salam.
Syekh Salam, dia menaikkan darjat tuan-tuan. Walaupun orang benci pada tuan-tuan, ramai orang tutup dalam Facebook, tetapi tuan-tuan adalah orang yang menyebarkan salam. Salam itu ada keberkatan dia. Apa keberkatan dia? Da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Dia adalah kalimah syurga. Dia bukan moin. Halo. Mana ada dalam syurga? Halo. Tak ada tuan-tuan. Yang ada dalam syurga, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia ucapan syurga. Tuan-tuan tak melafazkan syurga. Ucapannya sudah ada dalam dunia. Kita hanya sebut bidadari saja. Kita hanya teringin bidadari, nak sebut bidadari. Bukankah bidadari itu hanya dapat dalam syurga? Tetapi ucapannya sudah ada dalam dunia. Apa dia? Assalamualaikum. Jadi kalau ada orang yang benci tuan-tuan, bagi salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan ucapan ini tuan-tuan dah tegel hati orang, dan tuan-tuan akan diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuduh tuan-tuan sombong, kalau orang kata tuan-tuan belagak, tuan-tuan ego, dengan ucapan salam dia meredahkan tanggapan orang lain. Lepas ni rajin bagi salam, darjat naik. Sebab salam itu doa. Salam itu ucapan para malaikat. Ahli rumah biasakan bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasulah. Ini masuk gitu. Buka kunci masuk. Isteri di dapur. Masak apa ni? Tak kejut. Mati terus isteri. Cubalah bagi salam anak-anak pada ayah, yang muda bagi salam yang tua, yang sikit bagi salam pada yang ramai. Kan bahagia hidup. Ini tidak, tak nak bagi salam. Masuk masjid tak nak bagi salam, dah duduk dalam masjid tak nak bersalam, tapi sembahyang Jumaat di Masjid Darussalam. Mana ucapan salam kita? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai menyanyi itu lagu salam. Assalamualaikum. Salam hamba ulukan dari atas. Kan seronok salam hamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bagi lebih lagi. Yang kedua, apa dia yang menaikkan darjat kita? Wa at'imul ta'am. Memberi jamuan makan kepada orang lain. Tadi Ustaz sebut peluang yang akan sampai kepada kita dalam bulan Ramadan. Peluang menjamu orang. Dan orang Melayu adalah orang yang terkenal dengan sifat pemurah. Orang Singapura, orang Malaysia terkenal dengan sifat suka memberi makan, tak kedekut. Cuba tuan-tuan tengok orang Arab, bulan Ramadan, bulan paling banyak sedekah, berebut-rebut nak bagi orang buka puasa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ditariknya tangan kita, makan. Kita nak pergi depan, tarik je tangan. Ya Allah, Syekh, ini je naik. Allah, tak makan masa pula makan. Ada staf berleban, baru dia kasih. Dia punya berebut juga. Kita pula bila buat jamuan, orang tak makan. Bagus kami boleh ngomong. Orang buat jamuan kasih makan, dia pula simpan di rumah. Habiskan, tapau kan. Masjid sediakan tapau. Habis mayat makanan banyak, tapau, bagi jemaah. Itulah cara tackle orang. Nak datang ke masjid, buat cantik-cantik. Saya ingat dulu-dulu masa tahun 70-an, 80-an duduk di kampung.
Makan kurmanya, ya Allah, buka puasa kurma bunyi. Yang dalam bumi itu sekali makan pasir, pok, 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 bunyi. Sama banyak kurma dengan pasir. Melekat-lekat kurma ni. Segini kurma ni. Saya sekarang kurmanya nak kita masuk lumuk ni. Kurma grade 1. Masuk lumuk. Ini makan sebiji setahun tahan ni. Mahal kurma sekarang. Yang terbaik, itulah yang terbaik. Kita memberi jamuan yang terbaik pada orang, yang paling sedap pada orang. Miskinlah tuan-tuan. Ada miskin. Tuhan balas. Saya nak payah baca ayat-ayat Quran. Surah Al-Baqarah ayat yang Quran tentang pahala bersedekah. Tak payah saya baca hadis Nabi. Nabi bersumpah takkan miskin orang bersedekah. Sumpah Nabi takkan miskin orang bersedekah. Kalau Nabi dah bersumpah, takkan kita tak percaya. Kaya kita tuan-tuan dengan banyak sedekah. Kaya apa Ustaz? Kaya iman, kaya pahala, kaya harta, kaya sihat, kaya kawan, kaya anak, kaya isteri. Nampak Ustaz? Ini sangat cepat sekali. Tuan-tuan kaya. Tuan-tuan tak mau jadi kaya, bersedekah. Dengan jalan apa? Dengan jalan bagi makan. Jadi bulan Ramadan nanti kita buat duit, berbuka puasa dan bersahur. Dan bersahur. Yang mana dah leceh-leceh dan tak ada kerja, sahur di masjid percuma. Ramai datang. Yang tak semayang subuh pun datang. Tak pernah datang subuh, tapi bila sebut sahur free, datang. Satu keluarga, net datang. Marilah, mari sahur. Makan free di masjid, disediakan oleh Darussalam. Sekolah orang. Lama-lama dia jadi ahli masjid. Inilah namanya bekerjasama, bergotong royong. Tapi kalau kita kedekut, biasakan ada duit dalam poket, tengok kanak-kanak kecil belikan es krim sama dia. Tuan-tuan dah tengok hati orang. Kita tengok satu orang makan nasi di kedai nasi kandar. Orang ini orang baik, pergi dekat cashier, bayar, saya bayarkan untuk itu Tuan Haji. Tak tahu pun siapa yang serta. Tuan Haji nak bayar, dah dibayar. Siapa entah, kata cashier. Ustaz boleh tak macam saya dah bayar? Boleh saya bilang sama dia, Ustaz, Tuan Haji, ini saya sudah bayar tau. Boleh tak Ustaz? Boleh, tapi ini yang balai dah nanti. Saya senang ada tu. Dia tidak tahu. Dan yang dibelanja tadi pula, jangan kata-kata. Kenapa tak cakap? Aduh, ada orang nak belanja. Pasal Tuan Haji, kalau tahu tadi, udang perselengan saya bilang betul. Aduh, dia tak tahu udang perselengan itu orang injek tuan. Dia gumung udang ni. Takut kita nak makan sekarang tuan-tuan. Semua injek je. Aduh, tuan-tuan bela sendiri lah udang apa ni. Ikan pun bela sendiri. Saya tengok dalam YouTube tu ikannya dah mampus. Udah kecut. Tak tahu orang injek. Gumung. Namanya kan gumung. Lepas ni jangan ikut. Biasakan bagi makan pada orang. Biar orang tidak kenal, tapi Allah tahu. Biar orang tidak tahu, tapi malaikat kenal. Siapa yang rajin sedekah bagi makan orang? Yang ketiga, yang menaikkan darjat kita, bahawa selalu billaili wa tasbiham. Malam-malam dia sembahyang. Sedangkan waktu orang itu, waktu lain orang sedang tidur, dia solat malam. Inilah saatnya tuan-tuan, namanya Ramadan. Kita bangun jam 4, kita bangun 4:30, setiap malam kita solat. Orang tanya pada saya, Ustaz, ada satu ahli yang berhormat, MP. Dia datang ke saya, dia kata, Ustaz, boleh tak bagi tunjuk macam mana supaya orang hormat saya?
Saya ada mahu. Tapi bila saya buat ucapan, orang menyembah Ustaz. Bila saya buat ucapan, orang tepuk tangan. Oh, bagus Ustaz sikit. Bagus Ustaz. Baru 2 minit dah tepuk tangan. Itu tanda suruh berhenti. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur. Tepuk tangan. Itu bukannya seronok, itu bila nak habis. Orang tak nak dengar Ustaz. Ada bapa datang jumpa saya Ustaz, suami jumpa Ustaz, isteri saya tak hormat. Isteri datang jumpa Ustaz, suami saya pukul saya. Bapa dengan mak datang, anak lawan Ustaz. Jawapannya ialah sebab kita jarang solat malam. Kita jarang solat malam. Pemilai, bangun sekejap. Dapat 2 rakaat pun cukup. Semayang malam. Dia ada kekuatan orang yang semayang malam. Orang yang semayang malam ni tuan-tuan, dia ada aura. Dia disegani, dia dikasihi, dia disayangi. Tapi kalau kita hari ini duduk saja-saja, letak di sana orang nyampak, duduk di sini orang benci, di sini, di sini. Sebab kita jarang semayang. Akhirnya kita mengeluh. Begini kisahnya, nasib diriku tak berhenti dilanda berita. Perkara bila kau mencari sinaran bahagia. Kita mengeluh. Sebab kita tak mengadu kepada Allah. Tuan-tuan, jangan buat jahat pada orang, jangan buat zalim pada orang. Sebab kita tak tahu apa yang dia buat malam-malam. Mungkin dia solat malam, mungkin dia semayang malam. Dengan sebab dia solat dan dia semayang malam, doa yang mustajab. Jaga-jaga pada orang yang menipu, orang yang menzalimi, orang yang berjahat. Kadang-kadang dia mengadu pada Allah di tengah malam, dia tiada hijab dengan Tuhan. Direct pahalanya, direct doanya dimakbulkan. Jaga-jaga tuan. Orang semayang malam bukan dia pakai jubah, pakai serban, kita tak tahu. Kadang-kadang yang semayang malam dia bukan sebut jin, t-shirt baju dia, kepiah tak pakai. Dia tak glamour di celah-celah kita. Dia tidak glamour di dunia, tapi dia glamour di kalangan malaikat. Rupa-rupanya kenapa dia glamour di kalangan malaikat? Sebab semayang malam. Kita nampak dia datang masjid dengan seluar jin, dengan t-shirt, duduk menyandar kat tiang. Kita pula pakai sorban, pakai jubah. Kita pun geling tengok dia, kita pun geling. Apalah tak zikir yang dia memang tak zikir macam tu depan orang ramai, tapi dia berzikir malam-malam seorang-seorang, orang lain tak tahu. Engkau hanya berzikir depan orang. Dia pula berzikir seorang-seorang, orang tak tahu. Dengan penuh tarisan air matanya, subhanallah, astagfirullah. Engkau menangis depan orang. Astaghfirullahaladzim. Itu action. Bila pengurusi buat isyarat ke depan, kau. Tapi dia di rumah, dia menangis betul. Kita tak tahu. Rupa-rupanya darjatnya sangat tinggi di sisi Allah sebab dia sembahyang malam. Kerana Nabi dah sebut pada kita. Siapa yang Allah sayang? Nabi sebut orang yang Allah sayang ialah orang yang ambil wuduk tengah malam waktu sejuk. Waktu sejuk dia bangun tidur, dia ambil wuduk tuan-tuan dalam kesejukan. Allah sayang betul. Maknanya dia sembahyang malam. Tapi kita sekarang tak payah rescue air panas dulu. Bangun pagi-pagi, ya Allah, malahnya. Tapi dia lawan, pukul 4.30 dia bangun. Dalam kedinginan malam, tuan-tuan, dia ambil wuduk, dia sembahyang. Allahu Akbar, kadang-kadang menggigil. Orang macam inilah orang yang dihapuskan dosa, yang dinaikkan darjatnya.
di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janji Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku tipiskan air mata, taubat segala dosa. Moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudrat-Mu, ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradah-Mu. Bimbinglah daku dalam ridha-Mu, kasihi daku dalam rahmat-Mu. Hanya padamu aku mengadu, ya Allah, ya Tuhanku. Yang kedua, orang yang dihapuskan dosa siapa? Orang yang berlaku adil. Sama ada dia sedang sayang, dia sedang suka, atau dia sedang marah, dia masih lagi boleh berlaku dengan baik. Waktu sayang dia layan isteri dengan baik, waktu dia marah pun dia layan dengan baik. Dia sayang dengan anak dia, dia cium anak dia. Waktu dia marah dengan anak, masih lagi dia peluk anak dia. Orang macam ini Allah hapuskan dosanya. Banyak kita dengan anak kita sayang, kita cium dia, sayang anak ayah. Tiba-tiba dia terjebak juga, dia lambung yang budak tu, bodoh, cekik kamu. Ini orang yang tidak dihapuskan dosa. Orang yang dihapuskan dosa. Saya dengan wakil saya, Encik Zahri, baik. Waktu kami tengah baik, tiba-tiba kami ada clash. Dia bagi saya bodoh, saya bagi dia bodoh. Kami bukan orang yang baik. Waktu ada clash pun masih bercakap dengan bahasa yang sopan. Itu tanda-tandanya orang ini dihapuskan dosanya oleh Allah. Yang ketiga, yang orang yang dihapuskan dosanya oleh Allah siapa? Dia banyak wang, dia kaya, tetapi dia hidup, dia berbelanja macam orang biasa-biasa. Dia tidak sombong, macam orang biasa-biasa. Rumahnya besar, hebat, tapi ya Allah, orangnya sangat sederhana. Duitnya berjuta-juta dolar, tetapi belanjanya, biayanya sangat simple. Malah tak nampak kepada kita dia adalah jutawan besar, sebab dia adalah orang yang sangat humble. Kalau tuan-tuan boleh jadi benda-benda ini sangat cantik. Saya sebut pada tuan-tuan dari jam 9 tadi sampai sekarang jam 11. Ada 3 benda yang saya sebut. Benda yang menaikkan derajat, memberi salam, menjamu makan, dan sembahyang. Ada 3 benda yang menjadikan kita dihapuskan dosa oleh Allah, iaitu kita ambil wudhu ketika sedang sejuk, kita marah dan kita sayang, dan kita masih berlaku adil. Kita banyak uang, kita kaya, tapi kita tidak boros, kita adalah orang yang sederhana. Kita juga telah belajar 3 benda yang menjadikan darjat kita, yang menjadikan kita ini tidak elok. Jadi pagi ini saya sebut pada tuan-tuan 3. Jangan jadi minta sebalap kita mau 080 333. Jangan ambil pula 333 9. Itu yang begitu nama 339. 339 jadi itu. Itu 3 tapi pus 11 3 semua cantik dekat dia tuan. Aduh, kalau dia kaki nombor juga pun. Jadi saya doakan kepada tuan-tuan semua dirahmati Allah, diberkati oleh Allah, dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang baik yang mendoakan kesejahteraan saya, kesihatan saya, supaya saya sakit dan tak mampu memang sakit. Ya, tadi Ustaz cakap kepada saya, Ustaz sihat. Saya kata patutnya hari Sabtu semalam saya dah kena tahan. Doktor suruh masuk hospital. Saya kata tak boleh, minta tangguh sekejap, saya nak ke Singapura. Habis balik Singapura nanti doktor nak tahan lalu. Saya tak boleh cancel. Ya, kesian kita orang Singapura.
Hari Isnin besok saya cuti, hari Selasa pun saya cuti. Jadi 2 hari itu kalau doktor nak tahan. Tapi hari Sabtu dah Ahad jangan tahan. Jadi tuan-tuan, saya dah cakap pada semalam di masjid Al-Iman, saya cakap malam, kalau kita sakit itu bodoh sakit, tapi kita syukur, ceria, senyum. Kita adalah menghibur. Kawan tanya pada saya, Ustaz sakit, tapi bila ceramah tak nampak sakit pun, sebab saya adalah menghibur. Kalau saya menghiburkan orang, saya pun buat muka sedih, macam mana orang nak menghibur? Kita adalah menghibur bagi orang suka. Penyu menangis, siapa dah Ini terima lagi insyaAllah di lain masa. Bila itu berikut hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.